Astro. Bagi berjuta-juta rakyat Malaysia, nama ni dah sebati dengan televisyen, kan? Selama berdekad-dekad, inilah pintu kita ke seluruh dunia. Bawa masuk sukan, filem, berita, terus ke ruang tamu rumah kita. Tapi hari ni, dalam dunia yang penuh dengan streaming, gergasi ni nampaknya tengah bergelut untuk kekal relevan. Jom kita bedah siasat kisah kebangkitan, revolusinya dan perjuangannya untuk terus hidup. Cuba kita throwback sikit zaman dulu. Pilihan kita terhad sangat kan? Ada beberapa channel TV tempatan dan itu je lah. Kalau nak tengok bola Eropah live ke atau filem Hollywood paling baru, memang boleh mimpi je lah. Suasana media masa tu sunyi sehinggalah sesuatu yang besar jatuh dari langit. Okey, dekat sinilah segalanya bermula. Pelancaran Astro ni bukan setakat servis TV baru tau. Ia satu kejutan budaya. Ia ubah 100% apa yang rakyat Malaysia harapkan daripada TV mereka. Proses ni berlaku dengan sangat pantas. Lesen dapat tahun 1994 dan 2 tahun je lepas tu, boom, Astro dah bersiaran. Cuba bayangkan cabaran teknikal masa tu. Ni bukan setakat nak lancarkan satu saluran TV. Ini projek kejuruteraan gergasi yang berjanji nak sambungkan setiap rumah kat Malaysia dengan dunia hiburan global. Dan inilah dia. Inilah yang buatkan dia begitu revolusioner. Tiba-tiba je rakyat Malaysia ada pilihan. Ada saluran tempatan macam Ria, Vanaville dan Wahlai Toy untuk kita semua. Tapi pada masa yang sama, nama-nama besar macam HBO, CNN dan ESPN bawa masuk kandungan antarabangsa yang berkualiti tinggi buat pertama kalinya. Semuanya dalam satu package. Memang betul-betul game changer. Lepas pelancaran yang gempak tu, Astro tak duduk diam je. Sebaliknya, dorang teruskan misi untuk kuatkan lagi cengkaman dorang dalam pasaran. Nak pastikan dorang sentiasa selangkah di hadapan. Astro sentiasa berinovasi. Mula-mula, dorang perkenalkan Astro Max yang bagi kita kuasa untuk rakam rancangan TV buat pertama kalinya. Lepas tu datang pula Astro Beyond dengan kualiti HD yang jernih. Memang puas tengok. Dorang siap cuba siaran 3D lagi. Dan dengan NJO, dorang pastikan servis dorang sampai ke hampir semua orang. Setiap langkah ni lah yang buat piring satelit Astro tu jadi pemandangan biasa atas setiap bumbung rumah kat Malaysia. Tapi, bila kau dah lama sangat jadi raja, kritikan tu mesti akan datang. Dominasi Astro dalam pasaran ni juga bawa bersamanya beberapa isu yang berterusan sampai sekarang. Inilah rungutan paling biasa kita dengar selama bertahun-tahun kan. Bagi ramai orang, walaupun pilihan saluran tu banyak, harganya rasa mahal. Dan sebab tak ada pesaing TV satelit yang lain untuk masa yang lama, ada satu persepsi yang dorang ni macam boleh letak harga sesuka hati. Inilah dua sisi duit shilling bila jadi pelanggan Astro. Sebelah, kau dapat teknologi canggih dan kandungan eksklusif. Tapi sebelah lagi, pelanggan kena hadap yuran yang tinggi, signal hilang bila hujan lebat dan rasa frust bila kena tengok iklan padahal dah bayar servis tu. Inilah dilema yang ramai pelanggan setia diorang rasa. Nah, ini satu fakta yang mungkin buat korang terkejut. Nombor ni adalah jumlah denda yang sebuah rangkaian restoran kena bayar sebab langgar hak cipta. Dorang tayang kandungan Astro tanpa lisens komersial yang betul. Ini menunjukkan betapa seriusnya Astro melindungi kandungan eksklusif dorang. Dorang bukan je raja kandungan, dorang juga penjaga yang sangat-sangat tegas. Lepas bertahun-tahun kuasai lanskap media, muncul satu cabaran baru. Satu cabaran yang Astro tak boleh kawal. Ancaman ni tak datang dari satelit lain, tapi dari kabel internet kat rumah kita sendiri. Betul, selama ni masalah terbesar Astro ialah gangguan hujan. Tapi dengan kemunculan Netflix, YouTube dan macam-macam lagi servis streaming, dorang berdepan dengan musuh yang jauh lebih besar. Pilihan tanpa had yang ditawarkan oleh internet. Tiba-tiba je, model bisnes dorang nampak macam dah ketinggalan zaman. Jadi, macam mana dorang lawan balik? Dorang lancarkan strategi 3 serampang. Pertama, Astro Go, supaya kita boleh tengok kat mana-mana je. Kedua, decoder yang bersambung dengan internet. Dan yang paling drastik, langkah ketiga. Dorang mula bawa masuk pesaing dorang sendiri. Sekarang kita boleh akses Netflix dan Disney Plus terus dari decoder Astro. Satu langkah yang bijak kan? Daripada penyedia saluran, dorang berubah jadi hub hiburan. Dan semua ini membawa kita ke hari ini. Selepas melalui revolusi, dominasi dan cabaran yang hebat, kat mana kedudukan Astro sekarang? Jom kita tengok pertaruhan terbesar dorang untuk masa depan. Inilah dia, senjata utama mereka, Astro Ultrabox.
Ia bukan lagi sekadar dekoder satelit biasa. Ia adalah peranti hybrid. Ia bagi kita kualiti gambar 4K terbaik melalui satelit, tapi pada masa yang sama, ia bersambung sepenuhnya ke internet. Boleh rekod cerita kat cloud dan boleh akses semua aplikasi streaming. Inilah cubaan Astro untuk bagi kita yang terbaik dari kedua-dua dunia. Dan inilah persoalan utamanya. Astro dah ubah cara kita semua menonton TV. Dorang dah jadi raja selama berdekat-dekat. Dan sekarang, dorang tengah cuba sedaya upaya untuk menyesuaikan diri. Tapi, dengan begitu banyak pilihan hiburan di hujung jari kita, adakah modal semua dalam satu macam ni masih relevan? Atau adakah ia cuma tinggalan dari zaman yang dah berlalu? Hanya masa yang akan tentukan nasib raja satelit ini.